Hey guys. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Gadis Ayu. Saya gadis rock Yang bisa berkokok. Berkokok ah. Ooh, I like that. I like that. Aina gadis ayu yang bisa berkokoh. Friendship kita sentiasa di hati. Bersama Aina rasa bahagia. Oh Aina, oh Jenar, supporter setia. Dah 3 intro aku buat dengan orang berbeza-beza. Kokok kau yang paling almost. Wow. Okay korang. Happy. So ini second content dulu dekat konten Aina. Yeah. Sekarang ni kita orang dah sampai kat location content sebenarnya. Brom. Belum Itu kau, aku tak ada lagi. Oh yelah, ada lagi. Sebenarnya macam ni, alang-alang Pika nak tengok-tengok barang tu motor dia. So Aina pun kan tengah berjinak-jinak belajar-belajar bawa. Jadi alang-alang tu disebabkan hati Aina ni belum Aina pandang dah. Ada dah mana dah. So disebabkan hati Aina belum lagi terpanggil untuk nak angkat motor sebiji. Jadi alang-alang tu kita masuk ikut Pika dekat Kawasaki ni apa ni? Serdang motorcycle lah. Yes, betul. So alang-alang tu kita cuci mata lah. Mana tahu kod-kod kat dalam ni tiba-tiba rasa macam naluri dan firasat dan rasa ingin tu makin membuat-buat. Tak ada. Aina akan rasa membuat-buat lagi bila tengok barang-barang tu dan dia akan terus nak beli. Ya, so hari ni saya terus nak beli? tak tahu. I don't know. Nampak. Aku baru kat depan kedai ni, iman aku dah tak kuat. Dia hati dia macam betul-betul. So kena ingat, niat aku datang sini cuma nak teman kau, tengok barang kau sahaja. Kau nak beli tu kau punya pasal. Yakin? Ya. Janji? Ya. Okay. So kita nak teman Pika, lepas tu kita buat macam vlog lah gitu guys. Okay. Buat shopping lah. So Yeah. jom masuk dalam. Weh, masuk dalam kedai ni iman aku macam tak kuat. Banyak gila motor. Motor tu cantik. Kau dah tengok ni. Tu. Tapi Aina datang nak teman Pika sahaja. Aina ni lah motor lama Fika. Ya ke? Tapi colour baru. Ninja? Warna merah. Ninja dia 50. Oh yang aku bawa hari tu ikut korang tu. Yes. Tu warna hijau kan. Ni colour baru dia. Warna silver merah. Weh, so cantik. So kalau beli pun, kau nak join ride. Kena mana-mana motor ni tak juga. Nanti problem. Berasa lama lagi lah untuk aku join korang. Sebab motor tak ada lagi, apam tak ada lagi. So tak lah, mana tahu tengok sini, datang sini aku macam rasa macam mungkin next datang sini aku dah kena angkat motor lah. So kita jom cari barang kau. Alamin. Let's Saya go. doakan Aina boleh angkat motor. Let's go guys. Mana tahu kalau saya lembut hati kejap lagi, mungkin hari ni saya nak belanja Pika, nak beli apa kat sini. Hadiah sebagai menjadi kakak aku yang ke-112 kat dalam AI. So kenapa 112? Sebab banyak kakak aku, ada Kak Bella, ada Kak semua, walaupun kat dalam tu macam Sophie walaupun dia lagi muda dari aku, tapi dia tetap macam kakak-kakak. Macam attitude dia Kakak macam Sophie, kakak-kakak kakak kan? Aisyah macam tu. So kau kakak yang ke-112. 112 Kau tahu tak 111 apa? Siapa? Daus. Fatimah. Kak Timah. Jom guys, jumpa Mika. Aku nak tengok ni. Mika. Saya tak faham. Saya macam baru mula-mula nak minat. Tengok tu. Dia ni nak ada berapa banyak helmet. Aku tak faham lah. Tengok. Padahal aku pergi rumah dia tu dah berlambat helmet. Tu tengok. Ini aku nak full black. Tadi aku cakap nak belanja tu macam glove ke apa ke tak pakai helmet. Oh yeah. Ya. Aku rasa saya nak Weh, ni nak tudung ke? bukan. Ninja. Salah. Bukan ninja. Ni. Aku lah 2000 siap. Dia tengah hari dia cerita kerja. Tapi kau tahu tak kenapa Aku dia? dah batalkan niat aku nak join. Kenapa kau nak batalkan? Sorry Kak Bella, tapi saya macam tu. Tidak, Aina. Okey. Macam aku cakap, dia mahal. Kau rasa sepan dia. Sis, kau pernah pakai helmet aku kan? Sepan dia macam mana? Ni sedap. Seriously, kau boleh tidur dalam atas motor kau. Wih, ni kalah harga sewa rumah sebulan. Okey, jom lah kita cari yang okey. Kau lah, kau nak beli-beli, kau tak harga kat aku. Ni kenapa ni? Ni macam-macam kau. Aku ni kalau beli helmet, aku tak ada motor tau. Aku nak betul diri aku nak betul diri aku sendiri. Tapi aku ajak kau je supaya tahu kau berubah hati. Tak pernah dibuat orang beli helmet sebelum ada motor tau.
Dia macam Baru sebelum ni kan, berhati sebelum macam aku ni. beli handphone ni aku record ni, Ha? aku beli casing dulu. Lepas tu mak aku gelak, kenapa beli casing dulu? Sebab semangat beli casing, sebab aku semangat nak beli phone tu. Kau faham tak? Tak pernah dibuat. Tapi ni tak sama dengan Tak motor. pernah dia buat orang. Ya, Tapi sebab motor kali ni boleh. Jom kita beli helmet dulu. Cepat. tak nak. Okay guys, saya rasa macam saya baru lepas belajar pasal helmet sebab selama ni saya tengok orang sarung je. Saya tak tahu pun helmet tu berapa ringgit. Stop it Tika, stop it. Sekarang aku dah start rasa macam ini apa I'm happy sebab you nak beli this one is- helmet. No, I didn't say anything, okay? I'm so happy. I didn't say anything. Korang rasa pelik tak kalau saya beli helmet tapi tak beli motor? Like tak ada planning pun untuk angkat boleh. motor. Jujur aku cakap. Dia macam pembakar semangat Tak. Aku first beli motor. Aku tak ambil motor lagi. Aku beli helmet dulu. Ya ke? Itu first motor aku pada tahun Adakah kita 2023. jodoh? Pasukan korang. Ajak aku nak cakap. Aku lupa tadi. Aku ada something kat otak aku tadi. Apa? Okey lah macam ni. Tak adalah kau je beli barang kau, aku tak nak. Serius lah. Ha. Aku curi barang aku. Mana helmet 2000 tadi? Angkat. Serius? Angkat je. Betul I tak? belanja. Angkat. Okay. Angkat je. Betul letak balik. Aku nak beli ni anak tudung ni. Aku tak ada anak tudung negeri. Ma. Bukan ni bukan toy story. Bagus. Ma. Mr. tu yang gigi-gigi tu. Mr. ni. Nak ke mana dengan aku kena? Aku tak malu. Kau jangan sampai aku yang start memalukan kau. Kau tahu kalau tahu aku memalukan kau. Tentang mannequin tu aku. Tengok ni teringat motor kau. Yo, aku pakai helmet suami. Suami? Mana nak dapat suami? Jauh, aku dah start blushing teringat. Dia kisah apa? Kisah dekat Tarung. Sorry aku kena ni. Takut Miro tengok pantai ni. Ayo, kantoi. Kantoi Kantoi lah. Sorry guys. So korang, Pika cakap Ipan pakai helmet ni. So Pika macam nak beli sama dengan Ipan. Mana ada? Tadilah. Mana ada? Sekejap. Okay. Ni. Kau lah ambil tu. Aku aku tak nak. Sekejap. Aku dengar aku ambil. Tak, aku kata aku Bukan tak lah ambil tu. Aku ambil. Aku dengar yang macam tu. Aku kata aku tak ya. Kenapa kau tak? Ya tak. Dia kena try. Kau Dia suruh kena aku. try. Dia kena try dulu. Tapi kena Tapi kau pakai kena tu pakai kan. baklava. Kau beli baklava. Baklava bukan makanan. Kejap, bazir gila kalau aku beli ni untuk aku try tapi aku tak beli lagi. Tak apa. RM20 je nak. Alah. RM20 tu apalah sangat. Janganlah. Apalah sangat. Sebelum ni kalau aku terhasut dengan Rina Aisyah dekat Sephora ke apa, ni nak kena. Tak, kau tahu. Kalau kau dah masuk jiwa motor ni, duit kau kena lebih banyak kau pada kat semua orang. Diam. Mana nak ni? Kita doakan Aina beli motor baru. Bercapuk supaya daus tak ada. Sekejap guys, saya nak bayar baklava. Niat aku datang sini cuma nak teman kau, tengok barang kau saja. Kau nak beli tu, kau boleh pasal. Tak kenal kita tengah menuju kat kaunter. Nasib baik aku spend RM20 je. Kau macam tak beli apa-apa je, Pika. Sabarlah Aina, aku dah tahu apa yang aku nak. Kau ada firasat. Tak, aku dah tahu apa yang aku nak sebenarnya. So aku Kau ada racun planning dengan Kak Bella, Aslah dengan Aisyah untuk meracun aku untuk menjadi kau. ahli korang. Tidur. Jadi kita bayar dia. Jadi kita bayar dia. Siaputlah. Bayar tu dulu. Aina nak bayar ni. Dia nak beli tu je, RM20 je. Ni anak tudung, saya tak ada ninja. Ninja? Bukan. Aina nak beli ninja. Ninja, anak tudung ninja gila. Ninja apa? Ninja motor yang aku bawa hari tu Semua dia kira ninja. So ada beza brand dia. Oh dekat AI ramai pakai ninja lah kiranya. Okay. Kawasaki ninja. Ninja Kawasaki lah dia punya brand. See, I know nothing about it. Tapi Aina slow. Surely but slowly. Aunty Shika. Akak Bella. Mai ambil anak Akak Bella yang kedua. Damage kita cuma RM20.
Ni semua sebab aku cuma nak teman si Pika. Lepas tu tahu-tahu aku terbeli bela kelava ni. Okay guys, tak tahulah. Lepas ni kalau Pika ajak teman pergi kedai motor, aku tak nak ikut dah. Kenapa pula? Asal pula? Masalahnya macam tak boleh try helmet dia orang kat office. Helmet kau pun aku boleh saja je try sarung. Tak, dia kena try kat sini supaya dia feeling. Stop it girl. Feeling mencintai orang. Kecilnya Tu, sarung je. Habislah makeup aku. Okey. Kakak tak nak pakai ninja. Macam ni je. Bukan tak ada ni. Tak ada bawa. Bukan. Aina nampak pipi kau gebu. Oh no. Jadi kalau lelaki buat dia akan blushing. Kalau perempuan tak blushing. Sebenarnya ni salah. Sanggul aku dah tinggi. Aina, shark fin ke? Dia ada sanggul lagi tau. Sekejap. Ni kat mulut, ni kat hidung ni. Sekejap. Aina tantrum. Sekejap. Saya tak tahu sama ada Aina pura-pura tak tahu pakai ke macam mana. Yang go-kart punya tu dia longgar sikit. Okay. Sebab dia kena kat hidung. Dia bukan masuk. Tahu je lah. Nanti terseret makeup aku. Nanti ada yang buat outro pakai baklava ni. Macam mana? Okay, pakai. Tak ni kuning aku ya Allah. Tarik. Okay, sebab ni yang kecil punya. Okay, masukkan sini. Sekejap belakang ni. Okay. Ni dah. Okay. Tarik tu ke hidung. Okay dah pakai tudung. Mana tudung bawal? Saya nak tudung bawal. Saya tudung bawal tu. Ada? Nah. Visual. Saya saja je nak. Ni size apa Aina boleh try pakai. Ni XL, 2XL sangat je. 2XL. Ambil memang je. buat. Helmet lain-lain. Cuba ambilkan size M. L. L. Sebab kepala aku besar, aku bijak. Lui. Jop. Wia. Sini kau Tapi dua sangat tu. Sekejap, tengah cek saiz. macam mana nak buka Buka. Tarik keluar. Cuba buka. Aina. Aku rasa kena tersekat dah. Kita kena beli motor dulu. Okey tu. Ya buka. Oh my god. Jangan besar je, berserangan. Ini apa yang tertutup? Betul-betul Aina jadi ninja. Kenapa? Ninja. Kenapa pakai abang aku seselekeh ni? Okay, kita try ni. Ini saiz L, saiz kau. Besar sangat. Besar tu. Nanti Abi akan cakap asal helmet aku besar sangat ni. Okay. Okay. Nah. Ni? L. Cara masuk dia. Sanggul dulu Angkat belakang dulu. Yes, okay masuk. Ya. Yo Aina dah pandai. Bagi kita kena belakang bayar mahal sikit. Kenapa dia turun? Sebab aku pakai shawl China. Sebab shawl aku licin kot. Okay, ni okey tak? Okay, nak tahu cara okey macam mana? Kau goyang-goyang kepala kau. Hebat tu bergerak. Gerak sikit. Tu bergerak. Kau goyang ke bawah pun bergerak kan? Kan? Itu cara tu nak atas helmet. So kalau gerak baru kau akan ambil size M. Tak nampak jalan. So aku bawa hati macam ni. I know. Aku yang risau. Okay, jom. Kita ambil M pula. Kita try test M pula. Aku cakap sesesat inikah memakai helmet? Jangan. Nanti kan, bila kau dah pakai helmet ni, kau akan rasa, Ada pink dah Ada. Gacor. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Daripada belakang. Tarik ni. Dari belakang. Okay, tarik dulu. Tak boleh, aku rasa kena tadi. Saiz tadi lah. M. Itu salah longgar sangat je. Ini M. Tadi saya pakai L, saya pusing dia goyang. Dia goyang sikit. You tarik tak?
ke sebab sanggup kau? Oh, tak nampak. Dah aku. Okay, ya, betul. Aina kata dia orang bijak, so dia orang kena pakai L. Tengok. Mana mata aku Mata. Tak payah lah. Aku rasa kena pakai L. Ni Oh, tapi M ni secure. Maknanya mata secure kan? Cuma tu je. Cuma dia nak masuk tu orang kena pandai-pandai lah. Tu dia secure. Aku super rimas dengan baklava bergerak-gerak. Kau pakai size apa? SM. Sebab kepala aku memang besar tau. Like rangka tulang kepala aku tu. SM aku pakai. Ni juga goyang-goyang. Sakit tak? Tolong Aina tolong. Okay. Okay. Ni tadi L L. L ni senang sikit nak masuk. Belakang, masuk depan. Okay. Betul kan? Ni okay? Rasa this one better. L. Sekejap, asal kita pilih size? Sebab kan aku cakap tadi, kan serius tu nak tukar-tukar saiz ni. Ni macam mana? Masa tu awak tahu aku selalu patah balik ke situ je. Masuk kat ruang satu lagi. Kan? Sini. Kau buat macam aku nampak pula. Kau kena praktis. Betul lah kau kena praktis. Mak tahulah kan. Dah beli motor. Dah beli motor ke? Kan happy for you ke? Besar tak L? Cuba kau buka. Kau sendiri kau yang rasa. Sebab aku tak rasa. Benda tu kau yang pakai. Guys, gatal telinga. Tapi aku rasa ni okey je. Kau kena ikat kau Gatal rasa. telinga. Tak dengar ni. Sini ni weh. Okey je ke yang ni aku rasa? Serius? Ya. Are you Cuba sure? ikat kata-kata It's sikit. not big. Big dangerous, right? It depends on you. Sekejap. Ya, kita bagi nasihat je sebab kita dah lama bawa motor kan. Sebab mana tahu adik-adik nak join ke. It depends on you. Kita try kan. Should we call kita punya duo bestie? Dua bestie. Kita kerja aku. Mana Daus? Daus? Jap. Daus mana Daus? Aku call adik aku. Weh. Say hi. Hai. Kau beli helmet ke? Aku test je, tak beli pun. Beli janganlah ada warna-warna. Kalau Tak, tak, tak. ada warna-warna Bukan. Semua hitam. Tengah pilih size. Saiz Aku pakai L. Kalau M ketat gila. L ketat gila. M ketat gila. Cuba tengok. Ini macam tepi dia. Tak, ini aku test size je. Oh, kau cari yang betul-betul hitam. Carbon Ni. hitam ke ataupun full hitam. Aku nak ambil yang ni. Itu jenama apa? KYT. Okey lah. Okey. Korang pakai size apa? Aku saiz M. Kepala kita orang tak ada subunjut. Aku pun dah buka subunjuk dah. Tapi dia macam ketat gila sebab tulang kepala aku besar. Aku beritahu kau pakai helmet memang kena ketat, no? Kalau ride nanti bergegar tu helmet kau bikin kau longgar. Tapi dia push Dia sakit gila dekat pipi sini. aku. Tapi lama-lama dia okey kan? Lama-lama dia longgar. Makin besar tau. Sebab kau naik motor, so juga. Mana Daus? Tunjuk sekali Daus. Tahu, dia tengah ni, kita nak kena masuk tadi. Belum record sampai ke? Okay lah, thank you guys. So M aku rasa sebab M tadi okey je. Cuma dia ketat Cuma kat nak sini kan? masuk tu dekat rangka kepala tu. Kau kena selalu pakai. Nanti dia kembang. Dia punya span. Wanna So, try M? Once again? This one M. Kantoi sudah. Kita sudah try helmet sebab nak kasih racun dia beli motor. Supaya dia boleh join motor. Bagi motor Raifikat tak ada kawan lagi nak join motor Raifikat ni. Seru duo Nurul ni. Motor Raifikat. Tapi Afiqah Tak ada Sebenarnya tak ada. Okay korang. So kita orang tak beli apa-apa. Aina, aku nak beli something. Boleh apa?
Tak apalah, kalau kau tak beli, aku tak nak belilah. Beli apa? Kalau kau tak nak beli, aku tak nak belilah. Aku tak boleh beli Pika. Aku Kenapa tak boleh beli Aina ni, Aina? Nanti membazir. Tak besar ke weh? 200 lebih. No, I mean like dia tak besar ke? Kau cuba letak kat belakang kau. Letak kat belakang aku. What do you mean? Power bank, phone, makeup, kita sikit-sikit. What do you mean? I don't know. Tak nak beli ke? Seriously? Aku tak cakap apa pun. Korang saya rasa nak beli handbag baru. Handbag? Ni? Bukan ni bukan. Sana handbag kau nak tengok. Handbag. Ada sikit. Sebab hari tu saya ada naik dengan Pika pergi kerja. Saya naik Pika bawa, saya duduk belakang lah. Lepas tu handbag saya macam menggelibar-gelibar. Lepas tu handbag dia tadi putus. Ini sekejap. Maksudnya aku nak pergi office naik kau lagi. Bukan kau bawa motor. Pika, kau tahu struggle aku cari motor sampai aku dah give up. So stop hurting me. Assalamualaikum. You know. Aku dah malu dia sendiri. Aku pun sama juga. You know my struggle. Kau pun tolong aku cari motor. Abel pun tolong aku cari motor. Akak pun tolong aku cari motor. Semua tolong aku cari motor. Sampai aku dah give up sebab aku tak jumpa motor yang macam sesuai untuk aku. So aku jangan nak cakap-cakap pasal motor kat aku sekarang. Okey lah, tak apalah nak. Okey, macam ni je lah. Aku teman kau kat sini pun dah kira cukup dah. Kita beli je barang-barang dulu. Sama-sama je tak at least kalau belakang aku boleh pakai sama juga dengan aku. Stop it, Pika. Stop it, Pika. Lain. It's okay, weh. Jangan beli baju pergi office. Samin. Lepas tu dia ada padding. Dia tak masuk ke padding lagi. Ada padding kat tangan. Kalau aku pakai baju-baju gini, confirm aku extra bidang. Kenapa? Cause aku memang... Tak adalah. Itu Amri je yang cakap. Oh my god. Malco dia suruh cakap Oh kau. my god, so cute. So cute. Baju sini boleh pakai pergi office ke, Pika? Boleh? Kenapa aku tak Tapi pernah pergi nampak? office naik motor. Kenapa aku tak pernah Pergi nampak office naik kau motor. pakai baju? Kenapa aku tak pernah nampak kau pakai baju-baju ni pergi naik motor? Sebab dekat. Betul apa yang Abel cakap, Pika takut masuk highway. Sebab dekat. Hari tu kita masuk highway sama-sama. Masa pergi office tu. Kantor lain Abel dengan dah- office tu sama-sama. Abel dah kantorkan benda tu dalam konten Abel. Lupa lah. Okay lah guys. Saya, Aina boleh je bawa motor. Cuma Aina tak jumpa motor yang Kita dia orang nak nak lagi. pergi makan. Yang Aina baju ni cantik je. Kan? Pasang tak? Warna pink. Satu? Okey, angkat. Bukan ni. Buat apa pangai? Buat pangai. Buat pangai. Bang. Kawan saya main patung. Okey bang, salam. Bang, abang punya tinggi saya teringat someone tau. Ha? Saya dah start macam nak buat pick up line kat abang. Dekat dalam apa tu? Abang pakai baju warna merah ni, handsome hari ni. Salah, bukanlah. Warna biru Oh, lah. betul lah orang kata cinta tu membutuhkan. Kimera terkarina. Kalau korang boleh cari, Diorang akan cari yang transformasi tu. But you guys are wrong. it's not about that. Not that one. Another one. Me and you through the highs and the truth. Kau beli apa ni? Aku beli helmet. Kau beli helmet? Ha. Kau ada banyak helmet dah ke? Biasalah banyak-banyak kumpul helmet. Oh. Okay. Aku tu nak tunjuk helmet aku jap. Mana? Ni, Okay. bukan ni. Bukan. Ni helmet kau lah ni. Ha. Serius? Boleh tak? Ni. Kau nak yang ni? Kau nak yang ni untuk kau ke? Kau untuk aku? Untuk kau lah. Ni untuk Aila. So guys, saya beli ni je. Macam ni jujur je lah. Kak belum scan Sorry kak, saya dah nak bawa balik dah. Siapa yang merasuk aku untuk tap kat aku tadi? Okay guys, saya jujur je sebenarnya saya beli helmet ni sebab saya nak pakai dengan skuter. Serius lah helmet ni pakai dengan skuter. Okay, macam ni. Kau pun beli kan? Kenapa aku So- beli? Sebab aku Okay, macam sebab aku guna cara aku beli casing phone dulu. Maksudnya aku beli dulu, main tahu. Lepas aku beli ni, dia lagi mendatangkan semangat aku untuk beli motor. Jadi lepas dia balik ni, dalam kereta sekejap lagi, kau kena sambung search dekat Facebook dengan mudah untuk cari motor untuk aku. Okay? Dengar tak? Dengar tak? Kalau tak dengar aku refund ni. tak dengar. So kita kena struggle cari motor lagi lepas ni sebab dah ada helmet. Madu sikit kalau orang tengok beli helmet, motor tak beli lagi, madu sikit.
Tak apa Aina, itu orang kata langkah-langkah titik permulaan. Whatever. It's okay. Okay guys, balik office Pika cakap, Aina jom teman aku pergi kedai Serdang motorcycle. Aku macam, oh jom. Aku pun tengah seronok nak tengok barang-barang. Aina, Dia tak beli apa-apa. tak sebenarnya kenapa aku bawa kau ke sini? Apa? Kasi panas sayang, panas, Stop it. kipas panas, Tak tahu ni kalau mak panas. aku tengok konten ni mesti mak aku gelak. Like aku Kenapa? beli handbag tanpa ada keperluan. It's okay. It's Bukan okay. macam korang kata bom bolon ni tu saya letak kat office tu, orang office pakai. Ni helmet ni saya letak kat office. Tak, kau nak naik belakang motor aku? Ya. Sebab tu aku tak tukar single seater. Aku bagi 2 seater tu. Kau duduk belakang motor aku. Okay guys, kita orang nak balik dah. Sekejap. Mana Aina? Sabar sekejap, mana Aina? Aku balik lah. Apa yang dia buat? Aku balik dulu. Aina nak beli Z-Extend. Kau tak tahu? Sebenarnya ni lah garage aku. Welcome to my garage. Ni semua motor-motor aku. Okay. Ni office aku. Dia office kau? Cuba duduk. Terus staff aku tu. Dia ada jumpa klien. Ni office aku. Kau nak motor mana? Aku nak motor Pakai satu lah. Z-Extend satu. Pakai. Serius? Pakai. Bos tengok ni. Let's go guys. Aina, kita nak balik dah ni. Bye. Pelik-pelik lah kau dengan Pika ni. Pelik. Tak ada pelik. That's so weird. Best lah shopping dengan Aina ni sebab Aina kan dia rasa macam biar kita cakap je kita terus beli. Dia tak boleh fikir. Dia tak boleh fikir, dia terus beli je. Mana ada. Aina, op. Dia macam ni, aku kalau berkawan dengan orang, aku suka ikut dia punya hobi supaya lagi seronok berkawan. Faham Okay. tak? So Aina, aku punya hobi aku suka make up kereta, make up motor. So lepas ni kereta kau pakai make up. Ya. Yeah. Aku macam tu, kalau berkawan aku suka ikut circle aku tu suka apa. Tapi tak adalah kau berak tepi jalan aku. Berak atau tidak berak lah. Macam tu, faham tak? So dia jadi lagi seronok bila berkawan. Bila macam kau buat benda ni and kawan kau pun suka benda tu. So kita akan rasa happy bila buat dua-dua sama tak? Sebagai contoh, aku suka makan rumput. Kau nak makan tak? Kau makan dulu. Kau makan dulu. Nak makan! Kenapa Pika tak beli apa-apa pun? Aku rasa macam kena scam lah Pika tak beli apa-apa. Kan lah. Kan scam. Susah lah cari motor. Kali dah dekat office tu orang tanya, Aina macam mana motor? Kalau korang dapat. jual-jual motor, tolong komen kat bawah. Ya, saya cari yang 250. Okay guys, so kita nak pergi makan. Let's go.